Jom kita cuba rasa. Bismillah. Bismillah. Sekali lagi ya. Okey guys, salam sejahtera. Apa khabar semua? Okay, diharapkan agar semua dalam keadaan sihat walafiat. Dan seperti mana aku cucu Radio Bugis, memohon pertolongan korang semua agar korang subscribe dan juga view video-video aku sampai habis. Okay? Dan hari ni guys, okay, hari ni aku nak kongsi masakan aku. Okay, hari ni aku nak masak nasi goreng arwah ayah aku. Okay? Dia ada special sikit. Dia tak menggunakan cili kering, dia tak menggunakan cili boh, tapi dia menggunakan bawang besar, okey, bawang besar, bawang putih, okey, cili hidup, okey, cili hidup guys, dia menggunakan cili hidup dan juga udang kering. Itu of course. Okey, bahan-bahan ni semua kita akan masukkan dalam blender dan kita akan blend. Alright. Okey guys, barang-barang yang aku sebut tadi kita off dan kemudian kita akan tumis sebentar nanti sekejap lagi kita akan tumis. Okey, bahan-bahannya aku ulang lagi sekali ya guys. Bawang besar, bawang putih, lada hidup lah guys, lada hidup, okey, hijau merah campur, okey, dan juga udang kering. Okey, senang je bahan-bahan dia. Alright. Okey guys, kita panaskan kuali kita dulu, okey, ataupun pan kita dulu. Okey, ini petua daripada arwah mak aku Jangan letak minyak dan panaskan pan kita atau kuali kita. Sebab kalau kita buat macam tu, benda yang kita nak tumis atau goreng, dia akan lekat pada kuali. So, kita kena panaskan dulu. Setelah dia panas, okey, setelah dia panas, barulah kita masukkan minyak. Okey? So, kejap. Okey guys, kita dah masukkan bahan-bahan yang kita blender tadi. Okey. Kemudian kita kacau-kacau lah. Okey, tumis. Kita tumis lah. Tumis sampai dia pecah minyak. Okey. So, tumis tu, kata orang tu, api jangan besar sangat lah guys api jangan besar sangat. Sederhana, sudah memadai. Okey. Dan kita tumis sampai dia pecah minyak. Okey. Okey guys, setelah dia pecah minyak ataupun dia garing, okey, kita dah standby kat sini 2 biji telur, okey, yang bercampur dengan garam dan juga pepper, okey, white pepper, okey guys. Elakkan daripada gunakan perasa lah guys, macam Ajinomoto ke whatsoever. Elakkan, aku hanya guna garam dengan pepper. Okey, 2 biji telur. Okey, kemudian kita akan masukkan telur tu ke dalam dia dah bercampur dengan garam. Okey, elakkan daripada campur garam dengan pepper tu terus langsung ke dalam kita punya barang yang kita blend tadi So, kita akan kacau-kacau lah. Kacau-kacau. Okey, sekejap guys, setelah dia garing macam ni, okey, baru korang masukkan nasi lah guys. Nasi ni. Tengok berapa banyak korang nak. Okey. So, pilihan korang Kita akan masukkan nasi guys. Okey. Kita masukkan nasi. Kemudian kita akan gaul-gaul sampai dia rata. Okey guys, kita gaul-gaul. Okey, kita gaul-gaul. Pastikan semua rata, sebati. Okey. Dan kita betul-betul goreng guys Nasi goreng ni dia kena betul-betul goreng. Dia tak boleh sekejap je guys. Okey guys. Siap sudah nasi goreng arwah ayah aku Okey, semoga Allah merahmati beliau dan semoga menempatkan beliau di kalangan orang-orang yang beriman guys Allahumma ghafir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapaku dan tempatkanlah mereka berdua di kalangan orang-orang yang beriman, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jom guys, kita tengok rasa dia. Okey guys, Jais pula Okey guys, jom kita cuba rasa. Bismillah. Sekali lagi, ya. Memang padu guys. Tak percaya, korang boleh cuba. Okay. Aku hadiahkan resipi ini kepada korang semua. InsyaAllah. Doakan ayahku dan mak aku, okay, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman masuk syurga guys. Rasa pedas, rasa sedap lah pasal dia ada udang kering bercampur dengan lada hidup dan bawang tu semua dia dah meresap. Memang sedap guys. Memang sedap, betul. Bismillah. Aku tak bohong. Bismillah. 10/10. Aku kasi 11. Dia overshot. Dia sedap overshot guys. So guys, hingga ketemu lagi di dalam rancangan yang seterusnya, di dalam vlog-vlog aku yang seterusnya. Jangan lupa subscribe dan juga support view video aku. Semoga Allah merahmati kalian semua. Dan aku akhiri dengan Assalamualaikum.